Baginda menegaskan supaya kita ini mengenali siapa musuh-musuh kita dalam kehidupan yang sedang kita lalui. Yang pertama, musuh orang yang beriman adalah dari kalangan orang-orang yang beriman yang memiliki sifat hasad, dengki, dendam kepada orang yang lain adalah antara yang menjadi musuh yang pertama kepada orang-orang yang beriman. Justru tuan-tuan, pastikan kita tidak termasuk dalam kategori orang-orang beriman yang memiliki perasaan hasad, dengki, dendam, kesumat dalam kehidupan ini yang akan menyebabkan kita akan menjadi orang yang akan memusuhi orang-orang beriman yang berada di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tak boleh dinafikan akan ada di kalangan orang beriman, orang Islam itu wataknya, sikapnya akan menjadi musuh kepada orang Islam dan orang beriman yang lain. Jangan sampai yang menjadi musuh pada orang Islam, orang beriman itu adalah diri kita. Malang untuk kita berada dalam kategori itu. Orang yang beriman yang masih lagi ada perasaan hasad, dengki, dendam, lebih lagi berada dalam bulan Ramadan adalah antara orang yang gagal memperoleh kelebihan dari kelebihan bulan Ramadan. Tuan-tuan, apakah antara kelebihan bulan Ramadan? Tanzilur rahmah, yutfi'uz zunub, wa mustajabud da'wah. Antara keistimewaan Ramadan, pertama, Allah turunkan rahmah yang mencurah-curah. Terlalu banyak, terlalu besar rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala khusus dalam bulan Ramadan. Justru antara tanda orang yang tak dapat rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang tak dapat memperbaiki, memperbetul, memperelok sikap, watak, amalan, perangai kehidupannya dalam bulan Ramadan untuk mengundang memperoleh keampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti hadis yang pernah kita sebutkan juga, apabila menjelangnya Idul Fitri, baginda bersiap siaga untuk menaiki mimbar. Ketika berada di tangga pertama, kedengaran perkataan amin. Ketika berada di tangga, anak tangga yang kedua, perkataan yang keluar juga dari lisan baginda sallallahu alaihi wasallam, perkataan amin. Dan apabila melangkah ke anak tangga yang ketiga, juga perkataan yang sama, baginda melafazkan perkataan amin. Selesai menyampaikan khutbah, lantas apabila baginda turun dari mimbar, para sahabat bertanya, apa yang berlaku ya Rasulullah sebelum khutbah tadi? Ketika melangkah anak-anak tangga yang ada, kami mendengar ucapan yang jelas dari baginda 3 kali melafazkan ucapan amin. Lantas baginda menegaskan, Jibril alaihissalam telah datang tadi dan menyatakan kepada aku tentang 3 perkara, dan termasuk dalam doa Jibril alaihissalam. Pertama, binasa, celakalah umatmu ya Muhammad, mereka yang dah melalui Ramadan, berada dalam bulan Ramadan, tetapi Ramadan tidak menghapuskan dosa-dosanya. Tuan-tuan, antara orang yang tak memperoleh rahmah Ramadan, rahmah Allah dalam bulan Ramadan, mengekalkan perbuatan kemaksiatan, meneruskan perbuatan kemaksiatan. Itulah petanda orang yang tidak terkesan dari kedatangan Ramadan. Wa iyazubillah, dari hal keadaan tersebut berlaku untuk diri kita, keluarga kita, orang yang terdekat dengan kita, untuk sentiasa kita ingatkan diri kita dan mereka, jaga, ini Ramadan, bulan penuh keberkatan.
Jika tak mendapat rahmah dan barakah di sisi Allah, petanda yang kita termasuk dalam kategori manusia yang binasa, manusia yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa iyazubillah. Kedua dari doa Jibril alaihissalam, orang yang memiliki kedua orang tuanya yang telah uzur dan tidak menyantuni mereka, tidak menghormati, menyantuni, menjaga kebajikan mereka, termasuk orang-orang yang dikategorikan memperoleh kecelakaan, kebinasaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, mereka yang mengetahui sunnah Rasul, lebih-lebih lagi disebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak menyahut, tidak menyambut, tidak mendoakan dengan doa sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam khusus dalam bulan Ramadan, juga termasuk dalam kategori insan yang dalam kategori kebinasaan, kecelakaan. Justru tuan-tuan, pengganggu di kalangan syaitan, jin dan manusia memang ada. Namun keberadaan bulan Ramadan, keistimewaannya, kekuatan untuk kita melaksanakan setiap kebaikan yang diamalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam terbentang luas, terbuka, terpampang di hadapan kita. Sama ada kita nak ambil atau tidak bergantung kepada iman, keyakinan kita kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di antara 3 hadis yang baginda sallallahu alaihi wasallam tegaskan yang dikaitkan dengan Ramadan, yang mendapat janji dan jaminan penghapusan dosa. Hadis pertama, man sama Ramadana imana wahtisaba ghufira zambahu ma taqaddama. Sadaq Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis kedua, man qama Ramadana imana wahtisaba ghufira zambahu ma taqaddama. Hadis yang ketiga, man qama Lailatul Qadr imana wahtisaba ghufira zambahu ma taqaddama. Tuan-tuan, ketiga hadis ini dikaitkan secara langsung dengan Ramadan. Pertama, barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, bukan puasa selain Ramadan, disebut sama Ramadan, bukan sekadar soma, sekadar puasa. Kalau sekadar puasa, sesiapa yang berpuasa bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, sampailah bertemu Syaban balik, maknanya termasuk di dalam kategori ini? Tak. Jawapannya, bulan yang lain tak termasuk. Khusus istimewa untuk yang berpuasa bulan Ramadan. Apa janji dari Allah? Orang yang menunaikan puasa Ramadannya dengan penuh keimanan, keikhlasan, penuh pengharapan, mengharapkan rahmah, mengharapkan pahala, mengharapkan redha Allah, mengharapkan ganjaran di sisi Allah. Apa yang diberi janji dan jaminan oleh Allah? Allah menjanjikan terlebih dahulu penghapusan dosa. Dapat penghapusan dosa maknanya jaminan syurga. Nak dapat masuk syurga, dapat penghapusan dosa terlebih dahulu dan rahmat Allah. Jika Ramadan tak memberi jaminan penghapusan dosa, jika Ramadan tak memperoleh rahmat Allah, macam mana nak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala? Hadis kedua, barang siapa yang mengimarahkan malam-malam Ramadannya berqiyamul lail. Ada ulama yang menafsirkan qiyamul lail di situ adalah salat sunat tarawih dan witir pada hari malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan, keikhlasan,
dan penuh pengharapan untuk mendapatkan rahmah, redha dan pahala Allah. Allah memberikan jaminan dulu, diampunkan dosa-dosanya, dihapuskan dosa-dosanya. Hadis yang ketiga, sesiapa yang mengimarahkan malam-malam Lailatul Qadr, pada malam-malam yang 10 terakhir itu, jika diimarahkan dengan ibadat-ibadat sunan, apa namanya, solat, sedekah, Quran, pengajian, apa-apalah perkara-perkara yang dikatakan al-khairat, ia yang termasuk dalam kategori itu jika dilakukan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, mengharapkan redha, rahmah dan pahala di sisi Allah, juga memperoleh jaminan dari Allah penghapusan dosa yang lalu. Oleh itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berada dalam bulan Ramadan satu hadiah besar dari Allah untuk memperoleh rahmah Allah, penghapusan dosa di sisi Allah, dan memakbulkan doa-doa yang ada. Justru antara amalan yang boleh dijadikan pedoman dan panduan, saya nak juga ingatkan untuk diri sendiri, dan bermula daripada dini hari, waktu awal pagi, hendaklah bangkit untuk bersahur. Baginda SAW menegaskan, inna fis sahur barakah. Sesungguhnya dalam ibadat sahur itu, mengambil makanan minuman bersahur itu ada keberkatan. Allah menjelaskan kepada baginda, lisan baginda memberi tahu kepada kita, dalam ibadat sahur ada keberkatan. Tak dikhususkan barakahnya itu di mana? Adakah amalan? Adakah kesihatan? Adakah ilmu? Adakah harta benda? Adakah keluarga? Adakah kemasyarakatan? Adakah kehidupan dalam bernegara kejiranan? Adakah kehidupan dunia sahaja? Adakah kehidupan akhirat sahaja? Ia diumumkan, ia dijelaskan oleh para ulama, merangkumi kehidupan dunia sampai akhirat. Justru tuan-tuan, mengambil seteguk air, walau seteguk air atau sebiji korma dimakan, memperoleh keberkatan hidup di dunia sampai akhirat. Suatu kurniaan luar biasa. Allah sengaja buka benda ini sebagai tanda rahmat Allah. Seperti yang saya sebut tadi, istimewanya Ramadan, tanzilur rahmah. Rahmat Allah turun mencurah-curah. Peluang keemasan ini tak berlaku 11 bulan yang lain. Hanya satu-satunya ia terjadi berlaku dalam bulan Ramadan. Justru nak dapat doa dari Allah dan para malaikatnya juga dengan ibadat sahur. Hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan kerahmatan, keampunan, keberkatan dan seumpamanya kepada siapa? Orang yang mengambil, orang yang mengamal ibadat sahur. Oleh itu tuan-tuan, pesan ke anak-anak kita, anak cucu kita, kalau ditakdirkan terlalu sukar untuk meninggalkan tempat tidur pembaringannya, jangan tinggalkan sahur walau seteguk air. Minta disediakan segelas air di tepi katil dia. Apabila dipanggil dia tak nak bangun, ambillah segelas air tadi, minum walau sekadar seteguk, dah dikira bersahur. Untuk nak memperoleh sunnah baginda, memperoleh doa dari Allah dan para malaikat.
Allah memberi istimewa kepada Rasulullah kerana apa? Allah memberi istimewa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, antaranya Allah dan malaikat mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama untuk Ramadan, Allah beri istimewa untuk umat baginda pula, turut sama mendapat doa dari Allah dan para malaikat. Oleh itu, pertama, ibadat sahur jangan dilupa. Kedua, berqiyamul lail pada waktu itu jangan ditinggalkan, walau kadar 2 rakaat. Apapun nama solat sunat yang kita dirikan, solat sunat mutlak, solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat qiyamul lail, apapun nama solat sunat, sekadar 2 rakaat paling kurang, jangan ditinggalkan. Dapat mampu lebih dari itu, luar biasa. Ketiga, amalan yang jangan ditinggalkan pada waktu sahur itu adalah istighfar. Perbanyakkanlah istighfar, paling kurang 70 kali. Allah memuji para sahabat. Allah rakamkan dalam surah, antaranya ada 2 tempat, dalam antaranya surah Ali Imran. Allah menegaskan, wal mustaghfirina bil ashar. Allah puji umat baginda, khususnya sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Pujian Allah itu khusus amalan mereka kerana apa? Beristighfar, bertaubat kepada Allah pada waktu sahur sebelum azan subuh. Sekurang-kurangnya tuan-tuan dapatkan, usahakan 70 kali. Lebih luar biasa. 70 kali ini tuan-tuan sekitar 2 minit. Jangan cari alasan, tak sempatlah saya. Jangan cari alasan, jangan cari sebab. Paksa diri. Kita ada berbaki lagi 23 atau 22 hari saja lagi. Jangan lepaskan peluang. Sebelum azan subuh, perbanyakkanlah istighfar. Keempat, apabila azan subuh, sebelum menunaikan solat subuh yang keempat, jangan biarkan, jangan ditinggalkan solat sunat qabliyah subuh. Solat sunat qabliyah subuh usahakan untuk dilakukan sepanjang berada bulan Ramadan khususnya, yang mudah-mudahan selepas ini menjadi amalan. Oleh itu tuan-tuan, baginda menggambarkan hebatnya solat sunat qabliyah subuh ini, lebih hebat, lebih baik dari dunia dan seluruh isi kandungnya. Di dunia ini ada petroleum, di dunia ini ada emas dan macam-macam lagi benda berharga. Solat sunat qabliyah subuh lebih hebat dari dunia dan seluruh isi kandungnya. Maknanya nak mengumpulkan pahala luar biasa. Salah satu di antara daripada untuk mendapatkannya adalah dengan melaksanakan solat sunat qabliyah subuh. Kelima, solat subuh berjamaah sedapat mungkin di masjid. Alhamdulillah, Allah beri kekuatan kepada kita solat subuh pada pagi ini berjamaah di masjid. Saya nak rangkumkan terus. Solat-solat 5 waktu yang lain usahakan berjamaah dan dilakukan di masjid di surau. Paling kurang kalau tak mampu berjamaah di masjid di surau, lakukanlah di rumah dengan keluarga berjamaah. Solat fardu 5 waktu didirikan secara berjamaah. Yang keenam, pada waktu fajar jangan ditinggalkan membaca Al-Quran. Jika pada waktu fajar seperti dini hari mampu untuk baca satu juzuk Al-Quran, alhamdulillah.
atau lebih dari itu, luar biasa. Paling kurang 1 halaman Al-Quran atau beberapa surah pendek yang kita ingat. Kalau mungkin kita nak pergi ke tempat kerja, tak mampu nak membuka mushaf Al-Quran saat itu, bacalah Al-Quran pada waktu fajar. Innal Qur'anal fajri kana mashhuda. Allah sendiri yang membukakan rahsia. Sesungguhnya Al-Quran yang dibaca pada waktu fajar adalah saksi paling hebat, peguam bela paling hebat yang Allah akan berikan untuk orang-orang yang beriman. Carilah peluang keemasan ini untuk membaca Al-Quran khusus pada waktu fajar. Ketujuh, pada waktu fajar ini juga jangan ditinggalkan sedekah subuh. Sedekah awal pagi sebelum terbit matahari, antara yang menjemput, yang mengundang, yang menarik, magnet yang menarik rezeki. Jangan disia-siakan. Peluang kita dah bersahur, dah pun bertahajud, dah pun beristighfar, boleh qabliyah subuh, salat berjamaah subuh, boleh baca Quran. Jangan dilupakan sedekah. Bahasa mudah saya, walaupun sekadar 10 sen. Usahakan. Bahasa mudah. Ya, serasanya dengan nikmat yang Allah beri, kalau beri RM1 sehari pun tidak membebankan kita. Yang penting ikhlas. Berapa yang kita ikhlas? 10 sen sila, 30 sen sila, RM1 sila, atau lebih dari itu ikhlas sila. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 8, dalam khusus Ramadan jangan ditinggal duha. Salat sunat duha. Salat sunat duha waktunya 25 minit selepas waktu syuruk. Matahari terbit, katakanlah hari ini matahari terbit 7:15 minit, campur 25 minit, maka 7:40 waktu bermulanya duha, berakhirnya duha sebelum azan zuhur. Usahakan cari amalan yang ke-8 untuk melakukan duha walau kadar 2 rakaat. Mampu lebih, maksimum 12, luar biasa. Paling kurang 2. Ke-9, tuan-tuan, sebelum zuhur, sebelum azan zuhur, rehatlah sebentar, tidurlah sebentar, yang dikenali sebagai qailulah. Qailulah ini, tuan-tuan, tidur sebentar, yang menjadi amalan sunat baginda sallallahu alaihi wasallam. Zuhur sekarang katalah 1:20, 1:25, maknanya pukul 1 nak tidur sekejap sampai 1:20 ke 1:15, sila tidur walau sebentar. Tidur tak semestinya di atas katil pembaringan kita. Kita ke masjid dulu pukul 12.30, 12.45, kalau masa cuti macam ni, duduk i'tikaf di masjid, kemudian kita pun sambil-sambil nak menunggu azan, lelapkan mata sambil tidur. Kita duduk lelapkan mata. Itu juga dikira qailulah. Itu amalan yang ke-9. 10 menghampiri yang ke-10.
apabila azan zuhur, jangan ditinggalkan solat sunat qabliyah dan ba'diyah zuhur. Biasa kita buat 2 rakaat, kini jadikan amalan solat qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur menjadi 4 rakaat. 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas. Apa jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sesiapa yang istiqamah mendirikan solat sunat qabliyah zuhur dan ba'diyahnya 4 rakaat, jaminan dari Allah takkan disentuh oleh azab api neraka. Jadikan itu harapan wahtisabah. Ya Allah, aku harapkan diri aku dijauhkan daripada azab neraka. Caranya, amalkan solat sunat qabliyah ba'diyah zuhur 4 rakaat. Kita mengharapkan Allah jauhkan diri kita daripada azab neraka dengan cara, tipsnya, salah satu daripada tipsnya adalah solat sunat qabliyah dan ba'diyah 4 rakaat. Perkara yang ke-11, sekiranya kita semakin menghampiri waktu maghrib, amalan yang jangan ditinggal. Kalau awal pagi waktu fajar, sedekah mungkin dalam bentuk duit, tenaga dan seumpamanya. Sedekah pada waktu menghampiri berbuka puasa. Yang ni tuan-tuan, sedekah makanan untuk berbuka puasa. Kalau kita masuk tabung imarah Ihya Ramadan untuk iftar, ini sedekah yang utama waktu itu. Sedekah Ihya Ramadan kita yang utamanya untuk menyediakan jamuan buka puasa. Antara jamuan buka puasa dengan more, mana yang utama? Buka puasa. Pahalanya lagi besar untuk yang untuk berbuka puasa. Justru yang ke-11, jangan disia-siakan. Kita mampu untuk lakukan sekadar sebiji kurma untuk kita kongsi dengan kawan kita. Mungkin kita bermusafir sama, di dalam kereta kita ada sebiji kurma yang untuk kita makan berbuka puasa. Kawan kita tak ada apa-apa, sebiji kurma belah 2, separuh untuk dia, separuh untuk kita. Itu pun dikira sedekah untuk berbuka puasa. Jaminannya juga apa dia tuan-tuan? Dihindar daripada azab neraka. Keistimewaannya apa lagi tuan-tuan? Kalau kita beri sedekah berbuka puasa seorang, seolah-olah hari berkenaan kita berpuasa 2 hari. Hari kita berpuasa dan hari orang itu berpuasa, kita dapat pahalanya. Amalan dia yang dia dapat, kita pun Allah kongsikan amalan dia, kita dapat. Lagi banyak sedekah berbuka puasa kita lakukan. Katalah 10 orang kita beri sedekah berbuka puasa, hari berkenaan seolah-olah 10 orang berpuasa itu kita dapat pahala puasanya, dan tambah 1 puasa kita, seolah-olah hari berkenaan kita berpuasa 11 hari ganjaran pahala. 100 kita beri, 101 hari ganjaran puasa, hari berkenaan untuk kita. Besar tuan-tuan. Tanzilur rahmah dari Allah luar biasa Ramadan ini. Sebab tu menyediakan juadah berbuka puasa dan tabung Ihya Ramadan yang disediakan untuk Ihya Ramadan iftar itu, jika yang datang 200 orang, subhanallah, tak payah 200 orang lah, kalau yang datang seorang 2 orang pun besar tuan-tuan. Ini kan pula lebih dari itu, memang luar biasa. Rebutlah peluang itu, tak ada pada bulan lain. Kehebatan itu ada dalam Ramadan.
ke-12 menghampiri berbuka puasa, jangan lepaskan doa. Ad-da'wa inda fitri ma turad. Doa pada waktu menghampiri buka puasa, pada waktu nak berbuka puasa itu, Allah takkan tolak. Justru keutamaan dalam berdoa, minta Allah reda, minta syurga Allah, jauh benci Allah, jauhkan dari api neraka, minta ampun. Yang ni kita lazimnya kita ingat, kita hafaz. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Doa 5 mesej ini jangan ditinggal. Kena lakukan. Tak tambah doa yang lain, sila. Jangan ditinggal. Minta redha Allah, mohon syurga Allah, jauh dari benci Allah, jauh dari azab neraka, dan mohon keampunan. Allah padamkan dosa-dosa kita yang lalu. Yang ke-13, tuan-tuan, sepanjang berada bulan Ramadan, jangan tinggalkan tarawih. Berapa rakaat ikut ikhlas. Amalan Rasulullah 8 rakaat. Nak buat 8 jika itu ikhlas, sila. Nak buat 10 rakaat jika ikhlas, sila. Nak buat 20 rakaat jika ikhlas, sila. Nak buat 36 rakaat jika ikhlas, sila. Jangan kita berbalah berapa rakaat ya, nak buat 8 ke, nak buat 20 ke, nak buat apa ni. Yang penting buat ikhlas. Berapa yang kita upaya lakukan, walau penat, letih bagaimana sekalipun, malam Ramadan itu jangan ditinggalkan tarawih. 14 witir, jangan ditinggalkan witir, walau sekadar 1 rakaat. Nak buat 3, nak buat 5, nak buat 7 sampai 11, sila. Sekurang-kurangnya 1. Jangan ditinggalkan witir. Dan yang ke-15, bulan Ramadan, yang di penghujung Ramadan adalah i'tikaf di masjid di 10 terakhir Ramadan. Bagi yang berkeupayaan untuk melaksanakan solat sunat, melaksanakan ibadah i'tikaf, hendaklah dirikan, laksanakan sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang mampu, bagi yang mampu, Rasulullah beriktikaf 10 hari terakhir, 24 jam sehari semalam untuk 10 hari, untuk 10 hari terakhir Ramadan. Keluar dari Masjid Nabawi kerana apa? Qada hajat, untuk uduk. Masuk balik, tak keluar, tak mencari apa-apa perkara yang lain. Segala-galanya fokus untuk menambahkan amal ibadat. Bagi yang mampu, alhamdulillah. Bagi yang kurang mampu, saya pun tak mampu, terikat dengan kerja, tuan-tuan, bagi yang tak mampu, saya pun nak ingatkan, nak pesan untuk diri sendiri, sekurang-kurangnya waktu datang solat subuh 10 terakhir itu, niatkan i'tikaf. Waktu masuk ke zuhur, datang ke masjid, niatkan i'tikaf. Begitulah sampai ke isyak. Mungkin dapat niat i'tikaf satu-satu waktu setengah jam, syukur. Ada juga amalan i'tikaf, walaupun yang terbaik tak keluar dari masjid
untuk tempoh 10 hari terakhir. Tapi oleh kerana kita terikat dengan komitmen, maka usahakan tak mampu 24 jam. Dari tempoh 24 jam, berapa minit? 1 hari, 2 jam, 3 jam. Daripada 24 jam itu kita mampu untuk beriktikaf. Jika Allah terima, syukur alhamdulillah. Kelebihan beriktikaf dalam bulan Ramadan itu mudah-mudahan termasuk di antara mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Justru itu tuan-tuan yang rahmati Allah, 15 perkara ini terangkum di dalam Tanzirur Rahmah, Yutfi'uz Zunub wa Mustajabud Da'wah. Turun rahmat Allah mencurah-curah, penghapusan dosa-dosa yang ada, dan Allah memakbulkan doa bagi mereka yang dalam beribadat itu terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma saya nak pesan, antara salah satu dalam berdoa itu tuan-tuan, saya juga nak pesan untuk diri saya, selain untuk 5 perkara yang kita minta tadi, redha Allah, syurga, jauh daripada kebencian, jauh daripada neraka, minta keampunan, jangan lupa doakan juga untuk orang lain, mak ayah kita, adik-beradik kita, keluarga kita, anak cucu cicit kita, jiran tetangga kita, sahabat andai kita, orang-orang yang beriman yang lain, agar Allah terima juga amal ibadat mereka. Jangan lupa doakan untuk orang lain. Allah terima puasanya, Allah terima qiyamnya, Allah terima bacaan Qurannya, Allah terima amal ibadat sedekahnya. Jangan semata-mata doa untuk diri sendiri, doakan juga untuk orang lain. Ya Allah, si fulan tu ya Allah ampunkanlah dosanya. Adik saya yang nama si fulan ni, ya Allah terimalah amal ibadat puasanya hari ini. Apa-apa sajalah, yang penting saya nak sampaikan untuk ingatan diri sendiri. Dalam ketika berdoa, jangan lupa masukkan dalam doa itu untuk doa orang lain, yang mudah-mudahan doa orang lain itu akan Allah balikkan anugerahnya untuk kita diri sendiri. Seumpama melontar bola di dinding, dipatah balik kepada yang melontar bola di dinding itu. Itu perbandingan, perumpamaan. Orang yang mendoakan orang lain, dia akan berpatah balik kehebatannya itu kepada yang mendoakan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori itu, insya-Allah. Ramadan Karim, mudah-mudahan Allah merahmati, memberkati, dan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik berbanding tahun-tahun yang sebelumnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang baik datangnya dari Allah, segala kelemahan kekurangan datang dari saya pohonkan keampunan kepada Allah. Kemaafan tuan-tuan sekian terkasar bahasa, terlanjur kata. Allahu a'lam a'lam wallahu khairum mimma la a'lam. Allah ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa masyayikhina wa li azwajina wa li auladina wa li jiranina wa li jamil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Shallallahu alaihi wasallam. Wal 'asri.